Usaha kolektif antara masyarakat dan Pertubuhan Melayu Islam dalam memperkukuh institusi keluarga serta memperkasa golongan belia menjadi tumpuan utama sidang puncak keluarga dan belia Anjuran Persatuan Muhammadiyah Ahad lalu. Ia antara lain menekankan pentingnya kerjasama itu bagi menangani isu sosial dan jurang generasi antara ibu bapa dan belia. Dengan tema Kekal Teguh pada Iman dalam Masyarakat Moden meneladani legasi Nabi Ibrahim, sidang tersebut menekankan pentingnya badan-badan Melayu Islam bekerjasama sebagai satu komuniti sekampung untuk menangani isu sosial dan jurang generasi. Salah seorang panelis perbincangan, mantan Timbalan Mufti Ustaz Dr. Muhammad Hanan Hassan berkata, selain kerjasama itu, penyamaian nilai-nilai seperti ketabahan, keyakinan dan khidmat kepada masyarakat juga penting sebagai tunjang keluarga Islam yang teguh. MMO ataupun badan-badan Islam, Melayu Islam harus lebih bekerjasama sekarang sebagai satu kampung. Dia bukan hanya sebagai organisasi satu persatu. Jadi Muhammadiyah bekerjasama dengan Mendaki, Pergas dan seumpamanya. Ini memerlukan usaha kolektif. Jadi satu, mengenal pasti nilai-nilai prinsip ini. Kedua, menguatkan kerjasama, koordinasi antara badan-badan Islam kita. Menteri Negara Penerangan dan Pembangunan Digital MDDI Rahim Azam yang juga merupakan salah seorang panelis perbincangan menekankan bahawa belia merupakan pemimpin masa depan namun potensi mereka sering dipandang rendah kerana tumpuan kepada pembangunan diri dan kerjaya. Menurut Cik Rahayu, ramai ibu bapa kurang memahami risiko platform digital yang digunakan para belia. Maka itu, untuk merapatkan jurang ini, beliau mencadangkan agar ibu bapa bersikap empati, mengadakan komunikasi terbuka, mendalami penggunaan digital serta bijak mengimbangi bimbingan dengan kebebasan. Sidang puncak ini merupakan kesinambungan daripada forum belia tahunan yang dimulakan sejak tahun 2023 dan kini mencapai kemuncaknya sebagai sebuah perhimpunan inklusif yang menggabungkan keluarga dan belia. Alhamdulillah, banyak maklum balas yang kami dapat sebenarnya daripada forum-forum yang kita lakukan pada tahun-tahun lepas, dan forum-forum yang terdahulu banyak menumpukan kepada pembangunan belia, dan kali ini kita perasan yang mana pembangunan ataupun pembentukan belia itu dia tidak boleh berlaku secara terasing dan perlu kepada sokongan institusi kekeluargaan. Para peserta berpeluang menyerap pelbagai pengajaran bermakna sepanjang sidang kemuncak tersebut hasil daripada perbincangan yang mendalam dan perkongsian pengalaman oleh para panelis. Sesi hari ini telah membukakan mata saya terhadap isu-isu berkenaan dengan belia dan juga keluarga, di mana saya telah mengingatkan kembali tentang potensi belia dan bagaimana kita nak membangkitkan kembali potensi belia. Ia memerlukan usaha daripada sekampung, bukan sahaja daripada seseorang individual. Sidang puncak yang berlangsung di Hotel Furama Riverfront itu menghimpunkan lebih 300 peserta daripada pelbagai latar belakang iaitu ibu bapa, belia, karyawan dan pemimpin masyarakat.